Selamat pagi, good morning. Kita sekarang berada dekat parking kosong di dalam Kuala Lumpur, depan Dawangi. Apa kita nak buat hari ni? Wi-Fi. Hari ni bukan karaoke. Hari ni bukan karaoke Hari ni dia nak belajar macam mana nak bawa motor. Dia tak pernah bawa motor, skuter pun tak pernah. Terus nak belajar bawa Harley Davidson Sportster Iron 883. Berat dalam almost 300 kilo, lebih kurang. Okay, off. You menggelabah, you off. Okay, you penat, you off. Okay, So I boleh lepas. Lepas rest. Her first time. I have a V-Road. Oh, V-Rod. Oh yeah, good. Yeah, thank you. Bye. So this guy from Mexico, he got a V-Rod back in Mexico. So dari tadi dia duduk je situ, tengok terminal ni dah menggelabah sikit. You tengah buat apa ni? I nak straight kan je. Straight kan? Arah. Dia punya lining tak payah. Besar yang tempat ni. So sekarang ni I kena Start balik. Start tapi I kena. Okay, tarik. Kill. Bila menggelabah, kill. Bila menggelabah, relax. Tutup. Dia ada time you akan panik, off je. I try nak naikkan kaki I. Ha. Tapi I macam Jadi panik. Tak apa. Sekejap nak bunuh ni. Kill. Okay, biasa. So, it's okay to fall. Semua orang jatuh. So, cara nak angkat dia tapi pasti you dah penat, you tak buat lah. Kalau jatuh belah kanan senang sikit. Ni tongkat. Tongkat ni. Tongkat kena keluarkan. Yep. Masuk you. So, duduk je kat seat ni. Duduk relax. Relax. Tarik sini dengan seat ni. So, motion, motor you. And motor ni berapa kilo? Almost 300. Wow. 300 ke 300 lebih, kena google lah. Lupa. Berat gila. So, pasal tongkat dah turun, turunkan je. Okay. It's okay
to fall. Tapi make sure you fall correctly. Okay. Jangan tahan, lompat je keluar. So tangan I pun dah merah. Kena pakai You dah buat glove. 10 round, memang Kena pakai glove lah guys. Good bike. kena belajar jatuh. Okay. To be a good biker, kena jatuh. But jatuh correctly. Jom kita rest dulu. So, nasib baik I pakai padding. Padding punya pants. Kalau tidak ni luka weh. Sini. So tadi dia dah berasa jatuh buat kali pertama. Selepas rasa dah 10 kali dia buat lap, dia dah penat. But it's a good thing to fall. You learn to fall correctly. Jangan tahan, lompat je keluar daripada motor. So I memang nak bagi dia tak takut untuk motor jatuh. It's okay. Engine guard dah pasang, slider pun ada. Memang purposely. Dah. It's okay. It's okay to drop the bike, no problem. Sayang bini. It's okay. Sorry. Motor The bike is just a machine. ni automatic kan? Off. So it's okay to drop the bike. So off dulu. Off dulu. Dan motor ni dia tak pandai. So boleh angkat macam biasa. Tapi ni you tak letak, tak keluarkan tongkat dulu. Betul. Macam dia ringan. Dia tak seberat kali. So tak payah nak buat. Macam tu tak payah. Tapi ada sini kita buat kot. Ya, pasal I cuba juga naikkan tadi. Okay. Ada tak pecah mana-mana? Adalah. Okay, relax. It's okay to fall. No problem. Okay, perasaan selepas jatuh? Makin confident? I think the knowing that kita jatuh dari motor, kita dah tak ada that fear dah. What if kalau kita jatuh kan? So now I dah tahu macam mana jatuh motor tu. And it's not too bad for now. So I rasa macam okay lah kalau jatuh, let's go speed semua okay lah. So, nak beli motor baru boleh tak? Nak beli motor baru boleh? Betul? XADV. Ui, tinggi kan motor tu? You dah jatuh kat motor ni? Jom. Clear. Good job.